Okay geng, nak tahu benda lah ni. Ni apa ni? Ini lidi basikal tau. Lidi basikal yang aku buat untuk special tu sah. Benda ni ada je jual, tapi aku tak payah beli kot benda ni. Mana yang rasanya malah nak pergi kedai cari atau beli, bolehlah buat macam ni. Lidi basikal yang kecil, tak kisahlah Jaguar ke basikal BMX ke apa, yang penting lidi basikal sebab dia keras lah. Lidi basikal keras, kau tajamkan, buat runcing macam jarum tu dan bengkokkan lah, bengkokkan buat macam ni. Dan belakang ni kau boleh bawa pak segi dan macam-macam lagi lah. Macam aku simple je lah, begini aje lah. Dan cara kegunaan dia, untuk ini khas untuk biasanya gamar lah, gamar painter biasa macam ni lah. Jadi tak payahlah susah nak congkel spring-spring ni kan. Kau cuma perlu tarik kan, tarik, lepas tu masukkan pin dia. Seorang pun boleh buat. Dah siap. Okay, jadi kau betulkan lah macam ni kan. Kau tak masuk ni, betulkan balik. Okay, dah siap. Macam ni. Jadi simple lah. Ni untuk aku. Kalau kau nak lagi baik, buatlah wedding 3 segi ke bulat ke apa, ikut kreativiti kau orang. Macam aku nak cepat gini je lah kan, paling-paling aku sepit bulatkan je lah untuk senang masuk gitu kan. Dah dia senang nak gantung mana-mana. Gantung kat sini pun boleh, gantung sini pun boleh, selit sini pun boleh. Mana-mana kau selit, dah boleh bawa ke mana saja. Okay, terima kasih.